Jangan tinggal kalimah ni sampai kita mati. Bacalah sampai kita mati, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadikan amalan hari-hari, terutama lepas semayang. Baca sampai lancar. Jangan tinggal 4 kalimah ni. Mana Nabi kata, siapa baca 4 kalimah ni, insya-Allah selamat dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan kat tuan-tuan, kalimah ni pun selalu kita sebut. No? Baik, kita baca 1 sampai 4. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Keempat, la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Boleh?